Selamat malam. Kali ni malam sikit aku buat video disebabkan aku tak dan nak buat video siang tadi. Hari ni kita ada macam-macam aktiviti. First sekali sekarang aku dah tak ada kat Kuantan. Aku dah berada dekat luar Kuantan, iaitu kita sekarang berada di Pekan. Tempat paling tepat adalah Angkasa Royal Pekan. Kita akan lepak sini. Akan ada beberapa aktiviti, terutamanya tengah malam ni kalau jadi. So sekarang kita nak keluar, pergi makan malam dan tengoklah kat mana ada. Kita akan pergi ke Bandar Pekan, tengok kedai mana yang okey, kita akan masuk. Video ni dia macam lewat sikit dah malam-malam pun buat video. Tak apa, kita tunggu apa yang kita boleh buat dalam video kali ni. Kau tengok, hotel ni memang nice gila. Nice, suasana dia memang nice. Jom, kita keluar. Kita sekarang berada di Angkasa Royal Pekan. Nak sampai ke Bandar Pekan tu tak jauh pula. Lebih kurang dalam 5 minit ataupun 4 minit. Sangat-sangat dekat. Sebab tu je. Cross jambatan tu sampai Bandar Pekan. Jom, kita pergi Bandar Pekan. Okey, kita ada jumpa satu kedai dekat dataran. Alright, tu kedai dia. Sotong Selambok. Tapi bukan nak fokus sotong pun. Dekat situ ada nasi lemak, ada masakan panas, ada western, semua ada. Jom kita tengok. Sekarang kita berada di Bandar Pekan. Tapi Bandar Pekan ni dia macam boleh dikatakan mati jugalah. Sebab aku tengok macam tak ada kedai yang hidup. Gitu. Mungkin waktu-waktu ni pukul 9.30 dah tutup kedai. So dalam video kali ni aku nak tunjuk ke korang, korang nampak tak? Ini dia Honor Watch 5 Ultra. Kena pada tangan aku lah. Sebab tangan aku besar, jam ni besar, memang nice gila. Untuk spek aku tak boleh cerita sekarang, kena tunggu dia release dulu. Sebab sekarang kalau korang nak beli pun korang kena pre-order. Dia tak official release lagi. Nice gila. Nampak? Dia ada always on display. Jadi apa yang best pasal always on display ni, bila korang pakai, korang tak perlu nak angkat. Korang daripada tepi pun dah nampak dah pukul apa. Macam jam biasa. Kalau tak, korang kena angkat. Angkat, susah kan. So macam ni korang tengok daripada tepi, okey dah. So dia, memang nice. Tapi rasa macam hujan. Ya, hujan. Jom. Alright, kita pindah ke dalam sebab tadi ada rasa rintik-rintik hujan. Malam ni aku ambil ni. Ini nama dia nasi lemak. Tapi nice lah dia punya nasi. Dia punya nasi dia tak putih. Tapi nak tahu tak? Nak tahu tak apa yang lagi nice? Kau tengok kat sana tu. Tu dia. Jam Astro ni. Betul. Kan masa kita sekolah-sekolah dulu kan, jam kau ikut jam mana? Jam Astro. Jam Astro paling kita percaya. Ni lah jam Astro. Jam Astro dia. Tu betul-betul jam Astro. So, kita nak makan dulu. Makan pun dah siap. Dia punya nasi lemak dia kira not bad lah. Sedap juga. Jadi kalau korang nak layan nasi lemak, telur mata kat sini okey. Dengan harga RM4.50 aku rasa sangat-sangat berbaloi. Sebab rasa dia macam cukup-cukup je. Tak tahulah kalau korang rasa nanti dia rasa tak cukup ke apa ke. Untuk aku rasa memang cukup-cukup. Cumanya malam ni aku tak tahu nak ke mana. Sebab aku pusing-pusing tadi macam mati je kat sini. Tak tahulah, mungkin aku tak tahu. Sebab tadi aku pusing-pusing dari bandar. Macam tak ada. Tahu lah. Sekarang baru pukul berapa? Baru pukul 10.30. Tadi pukul 9.30 pun dah macam dah mati. Aku sekarang tak tahu nak buat apa. Disebabkan kita nak kena tunggu pukul 12 ni. Aku nak celebrate birthday anak aku. Jadi nak kena tunggu pukul 12. Sekarang baru pukul 10.30. Tak tahu nak buat apa ni. Kita sekarang dekat Family Mart. Tengoklah. Aku nak beli roti sikit. Roti pun dah siap beli. Jadi sekarang aku tak tahu nak buat apa ni. Nak kena tunggu sampai pukul 12 ni. Pukul 11 pun belum lagi ni. Baru pukul 10 lebih aku nak buat apa ni. Cuba kau suggestkan apa benda yang kita boleh buat.
Supaya nanti untuk next vlog aku tahulah apa benda yang aku boleh buat kan. Cuba kau komen sikit apa benda yang kau boleh buat untuk tunggu tengah-tengah malam ni kan. Yang mana kawasan ni dah mati malam. Apa kita boleh buat? Adakah kita nak main game dalam bilik? Aku tak buat apa-apa game. 2 jam lebih. Tak. Sejam lebih nak tunggu. Risaukan balik rumah kan. Risaukan balik bilik tidur semua. Kita nak tunggu pukul 12 kan? Mana lagi boleh? Apa aktiviti boleh buat? Baca komen. Kita tak tahu nak buat apa, jadi aku decide untuk pergi ke taman lah. Dekat taman ni pun agak cerah, jadi kita boleh lepak taman dan orang pun tak ada. Sedap sikit nak lepak kan. So, aku bawa anak aku pergi lepak kat sana. Sebab kita nak tunggu pukul 12 weh. Nak tunggu pukul 12. Kena buat aktiviti untuk pastikan dia tak tidur dan kita pun tak ngantuk. Kita dah sampai kat hotel. Tak tahu nak pusing mana kot. Sampai ke tadi kita lepak dekat Petronas, layar YouTube. Dan sekarang kita dah sampai ke hotel. Nak tunggu pukul 12 punya pasal. So, sementara tu kita set up lah dulu kejap lebih kurang dalam 5 minit. Mungkin. Tapi dekat sini dia kurang lampu untuk kita ambil gambar. Tengoklah macam mana jadi yang. Tunggulah. Tinggal lagi 5 minit. Tu dia. Nampak tak? Nice tak nice? Woi, lawa gila. So, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okay, ke belakang lagi. So, dia akan jadi macam ni. Adakah? Dan... Okay, cuba buka mata. Happy Day birthday to you. Happy birthday. Comel tak? Happy birthday. Tengok kat belakang. Sekejap, nak tu. Cantik tak? Cantik. And this is for you. Alright. Dah 7 tahun. Ambil gambar sikit. Cumanya lighting tak berapa lawa. Seriously, lighting memang tak lawa kat sini. Jadi memang kalau korang tengok kualiti video dia, ni sepatutnya ada lampu tapi ditutup. Dia memang official ditutup korang tengok. Dia memang official ditutup. Tu dia. Betul tak? Dia memang official ditutup. Dia bukan tak pasang mentol tau. Tapi dia memang betul-betul tutup. Jadi aku macam, aduh, apa siap? So kalau korang tengok memang lighting dia tak cukup ah. Okay, nampak gigi saya sana. So, itu saja untuk video kali ni. Thank you so much kepada semua yang stay. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. Kalau korang nak tahu lagi pasal Honor Watch 5 Ultra ni, korang boleh stay tune. Kita akan jumpa dalam next video. Go!